Saya nak beli emas untuk persaraan. Mana lebih baik? Emas digital ataupun emas fizikal? Okey, bagus persoalan ni sebenarnya. Sebab sekarang ni dah banyak sangat jenis emas. Jadi kita nak tentukan mana yang terbaik untuk memenuhi matlamat kita. Bila kita bercakap tentang simpanan untuk persaraan ini, kita bukan lagi melihat kepada keuntungan semata-mata. Kita bukan lagi melihat kepada growth semata-mata. Kita juga perlu melihat kepada jaminan dalam jangka masa panjang. Emas digital ni ada satu risiko yang jarang sangat kita sebut, iaitu counterparty risk. Risiko pihak ketiga. Risiko pihak ketiga ini adalah risiko ke atas syarikat yang menyediakan platform emas digital tersebut. Sebagai contoh, syarikat A ada produk akaun emas digital. Kita menyimpan dalam akaun emas tersebut. If anything happen dalam 10 ke 15 tahun akan datang, syarikat itu akan terjejas. Dan in the end, sudah pastinya simpanan kita juga akan turut terjejas. Itulah apa yang dinamakan sebagai counterparty risk. Tapi berbeza dengan emas fizikal. Kalau kita beli emas fizikal dan kita dah dapatkan emas fizikal itu dalam simpanan kita, dah ada dalam kita punya peti simpanan, dah ada dalam dompet kita ke, tak kisahlah di mana sahaja kita simpan. Apa-apa sahaja yang berlaku ke atas syarikat penjual emas tersebut, kita tak perlu risau sebab emas itu ada dalam tangan kita. Nilainya tidak bergantung kepada mana-mana pihak pun sebab nilainya ada pada emas fizikal itu. Jadi balik kepada persoalan, kalau nak menyimpan emas untuk dijadikan sebagai dana persaraan, adalah lebih baik simpan dalam bentuk emas fizikal. Emas digital ini lebih sesuai untuk dijadikan sebagai pelaburan lah. Kita beli emas, kita expect return dan jual pada masa kita dah peroleh keuntungan. Jadi kalau anda plan untuk menyimpan emas sebagai dana persaraan, klik link di bio, nanti saya bantu.